Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kepada semua yang menonton video pembentangan ilmiah lah pada kali ini, itu mengenai tugasan kedua persembahan, iaitu menganalisis rancangan pengajian harian RPH Bahasa Melayu bagi kemahiran menulis. Dan subjek untuk video pembentangan pada kali ini iaitu BMMB 3223, iaitu subjek pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu, dan pensyarah bagi subjek pada kali ini adalah Tuan Haji Cik Mansur bin Cik Dom. Dan di sini kami ingin mengambil peluang untuk mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Tuan Haji Cik Mansur kerana membantu dan mendukung kami dari awal hingga ke akhir untuk menyiapkan tugasan kedua pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan. Okey, jadi kita masuk pendahuluan dulu. Itu kita akan lihat apa definisi atau pengertian sebenar itu RPH. RPH merupakan satu dokumen mengenai perancangan dan penerangan terperinci setiap guru tentang pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP dalam bilik darjah, yang disediakan sebelum proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi dokumen ini bertindak sebagai panduan atau guideline dengan izin yang komprehensif tentang topik yang akan diajar agar selari dengan silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi RPH juga berfungsi sebagai gambaran tentang bagaimana sesuatu topik atau sukatan pelajaran yang akan diajar dalam kelas. Jadi kita tengok dulu apa makna atau definisi RPH dari segi tokoh bahasa Melayu kita, iaitu menurut Esah Sulaiman pada tahun 2004. Jadi beliau berkata RPH ni perancangan pengajaran merupakan keputusan yang harus dibuat oleh guru mengenai perkara yang hendak diajar dan bagaimana untuk diajarkan supaya dapat difahami pelajar. Jadi kalau kita rangkumkan, RPH ni sebenarnya menuju kepada salah satu panduan untuk guru atau rancangan yang akan dibuat untuk keesokan atau dalam bilik darjah seterusnya. Jadi ini merupakan contoh RPH, iaitu rancangan pengajaran harian yang kami pilih itu dalam bahasa Melayu mengenai tema kelestarian alam, iaitu tajuk komuniti samudera. Jadi dalam standard kandungan ia menghasilkan penulisan berkait dengan penulisan. Jadi dalam RPH yang kami pilih ni terdapat banyak contoh, kekuatan, kelebihan dan sebagainya yang kami akan buka sebentar saja. Jadi kalau kita tengok dalam RPH yang kami pilih ni terdapat banyak poin-poin yang penting untuk diajarkan dalam kelas. Di mana yang kita dapat tengok dalam set induksi yang akan dilakukan. Dan pengalaman bagi RPH yang kami pilih ni, RPH ini telah dijalankan pada hari Ahad 6 Oktober 2024 untuk kelas tahun 5 Cempaka. Jadi fokus utama RPH yang kami pilih ni adalah untuk berkenaan dengan kemahiran menulis melalui penulisan satu perenggan dengan betul. Jadi standard pembelajaran yang digunakan ialah 3.3.2, iaitu mengedit dan memurnikan perenggan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan kata dan struktur kata. Jadi saya ulang baliklah pengenalan RPH yang kami pilih ni, iaitu yang pertama subjek bahasa Melayu, yang kedua tahun 5 Cempaka, yang ketiga bertarikh pada 6 Oktober 2024 pada hari Ahad, yang keempat masa 10.45 hingga 11.45 pagi, yang keenam tajuk komuniti samudera, yang ketujuh tema kelestarian alam, dan yang ke-8 fokus kemahiran iaitu menulis. Itu dalam standard pembelajaran 3.3.2, iaitu mengedit dan memurnikan perenggan dari segi ejaan, tanda baca, penggunaan kata dan struktur ayat. Jadi dalam RPH ini
ia dirancang untuk memberi penekanan kepada kemahiran menulis dalam kalangan murid dengan mengintegrasikan unsur kesedaran alam sekitar melalui tema atau tajuk komuniti samudera. Tajuk komuniti samudera. Jadi pemilihan tema ini bukan sahaja menyokong pencapaian standard pembelajaran tetapi juga membina sikap bertanggungjawab dalam kalangan murid terhadap alam sekitar. Jadi seterusnya kita akan tengok pada objektif pembelajaran dalam RPH ini. Jadi pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid diharapkan dapat pertama membina ayat dalam bentuk perenggan dengan betul. Dari segi ejaan, tanda baca, penggunaan kata dan struktur ayat. Yang kedua pula iaitu membetulkan ayat yang mempunyai kesahan atau dari segi ejaan, tanda baca, penggunaan kata dan struktur ayat. Seterusnya, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid mampu menulis satu perenggan dengan betul sekurang-kurangnya satu perenggan dengan penulisan yang lengkap dan gramatis. Yang kedua pula iaitu murid membetulkan kesalahan tata bahasa. Jadi murid dapat mengesan dan membetulkan kesalahan dalam penulisan yang diberi atau dihasilkan sendiri. Jadi objektif ini penting dalam mengukuhkan penguasaan asas bahasa Melayu dan membantu murid menjadi penulis yang lebih cekap. Seterusnya, saya akan menghuraikan beberapa kelemahan atau kekurangan yang telah dikenal pasti dalam rancangan pengajaran harian atau RPH ini berdasarkan pelaksanaan pengajaran sebenar yang telah dijalankan. Jadi antara kekurangan yang dikenal pasti ialah ketiadaan aktiviti pengayaan untuk murid cemerlang dan juga murid lemah. Selain itu, refleksi guru tidak diisi menjadikan kita sukar untuk menilai impak sebenar pengajaran. Yang tiga, bahan batu yang digunakan juga terhad hanya satu video tanpa bahan visual atau digital tambahan. Jadi pertama kita mendapati bahawa tiada aktiviti pengayaan atau pemilihan yang disediakan dalam RPH ini. Hal ini bermaksud murid cemerlang dan juga murid lemah tidak diberikan ruang atau aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan tahap pencapaian masing-masing. Jadi dalam konteks pencapaian atau pendidikan dan pembelajaran abad ke-21, elemen perbezaan atau perbezaan inilah sangat penting untuk memastikan semua murid dapat mencapai objektif pembelajaran mengikut kemampuan mereka. Murid yang lemah mungkin memerlukan lebih banyak bimbingan dan latihan asas, manakala murid cemerlang pula sepatutnya diberikan cabaran tambahan untuk terus berkembang. Jadi tanpa aktiviti pengayaan dan pemilihan, keberkesanan PDPC akan terjejas kerana tidak menepati keperluan individu murid. Seterusnya yang kedua, kami juga mendapati bahawa tiada refleksi guru yang tidak diisi dalam RPH. Refleksi guru merupakan komponen penting dalam sesuatu rancangan pengajaran harian kerana ia memberikan ruang kepada guru untuk menilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan pencapaian objektif. Aktiviti yang dijalankan untuk pencapaian objektif serta aspek-aspek yang boleh diperbaiki dalam sesi akan datang. Tanpa refleksi, guru akan kehilangan ruang untuk memperbaiki kaedah pengajaran mereka dan mungkin akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa hadapan. Ini juga menyukarkan pentadbir atau rakan guru yang lain untuk menilai dan memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dijalankan. Yang ketiga pula, penggunaan bahan batu hanya tertumpu pada video. Jadi penggunaan bahan batu mengajar dalam sesi ini terlalu tertumpu pada video saja. Jadi walaupun penggunaan video boleh menjadi alat bantu visual yang menarik, pendekatan yang terlalu bergantung pada satu jenis bahan boleh menyebabkan kebosanan dan kurang keberkesanan kepada murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza seperti kinestetik, audio atau interpersonal. Jadi sebagai contoh, murid yang lebih suka belajar melalui pergerakan atau aktiviti fizikal mungkin akan kurang memberi tumpuan jika hanya menonton video dan tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti pembelajaran. Oleh itu,
adalah penting untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar termasuk penggunaan kad imbasan, permainan bahasa, carta bergambar dan sebagainya. Akhir sekali, kami juga mendapati bahawa tiada pelibatan teknologi lain yang interaktif lah, seperti ICT interaktif dalam aktiviti pembelajaran. Jadi dalam era digital ini, penggunaan teknologi seperti kuis interaktif melalui Kahoot, kuis dan sebagainya, aktiviti papan putih maya seperti Padlet atau aktiviti pengeditan ayat menggunakan Google Doc boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermaknalah kepada murid. Selain itu, teknologi juga boleh membantu guru mengesan pencapaian murid secara langsung dan serta-merta. Tanpa penggunaan teknologi yang relevan, proses PDPC mungkin kelihatan membosankan atau tidak cukup mencabarlah, terutamanya kepada murid yang sudah biasa dengan persekitaran digital di luar bilik belajar. Jadi secara keseluruhannya, kelemahan-kelemahan ini tidaklah menjadi RPH ini gagal sepenuhnya. Namun ia menunjukkan terdapat ruang yang sangat luaslah untuk dalam menambahbaikan. Dengan mengambil kira-kira aspek ini, aspek PDPC yang lebih berkesan dan inklusif boleh mewujudkan demi memenuhi aspirasi pendidikan yang holistik dan menyeluruh. Baiklah, seterusnya adalah kelebihan ataupun keistimewaan RPH ini. Aktiviti menulis yang guru lakukan ini berkait dengan tema semasa, iaitu kelestarian alam, yang menjadikan kandungan kontekstual dan bermakna. Kelebihan seterusnya adalah pendekatan PDPC yang berpusatkan murid, di mana guru menyuruh muridnya melukis haiwan yang hampir pupus dan membina perenggan berdasarkan gambar haiwan yang dilukis. Seterusnya, guru juga menggabungkan pelbagai strategi, iaitu adanya strategi video, soal jawab, perbincangan kumpulan dan lebaran kerja. Bagi pemasangan kebat pula dalam aktiviti ini dapat dianalisis dengan kesan kesalahan baca. Kemudian ialah penemuan baharu, iaitu penggabungan melukis dan menulis, meningkatkan keterlibatan murid dan menyokong pelbagai gaya pembelajaran seperti visual, kinestetik dan verbal. Tema alam sekitar mampu menghubungkan PDPC dengan dunia sebenar dengan menyemainya nilai murni terhadap penjagaan alam. Di samping itu, ada juga penambahbaikan, iaitu ada dua plan, iaitu plan A dan plan B. Plan A adalah menggunakan aplikasi Google Jamboard ataupun Padlet untuk membolehkan murid berkongsi lukisan dan penulisan secara digital. Plan B adalah jika berlakunya gangguan teknologi ataupun pencapaian internet yang rendah, guru boleh menyediakan kit cetakan, iaitu gambar haiwan dan ruang menulis untuk murid isi secara manual. Dan akhir sekali ialah impak PDPC yang akan datang, iaitu aktiviti ini boleh diteruskan dan diperluaskan pada masa hadapan kerana ia menyeronokkan, berpusatkan murid serta merangkumi kemahiran analisis. Ia juga membantu murid untuk menyadari pentingnya tata bahasa dan penulisan yang betul dalam situasi harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Muhammad Faris Muzaimin bin Madunan akan meneruskan pertentangan pada kali ini. Baiklah, untuk pencapaian objektif, berdasarkan pelaksanaan dan pemerhatian semasa sesi PDPC,
Kami yakin bahawa objektif pembelajaran yang telah ditetapkan berjaya dicapai dengan baik. Murid menunjukkan keupayaan membina dalam bentuk perenggan dengan betul, selaras dengan kehendak standard pembelajaran 3.2. Mereka juga berjaya mengenal pasti kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan struktur ayat melalui aktiviti semakan bersama guru. Tambahan pula, murid terlibat secara aktif untuk menunjukkan minat tinggi semasa melaksanakan tugasan, terutamanya ketika proses melukis dan menulis. Aktiviti ini bukan sahaja membantu mereka menstrukturkan idea dengan lebih sistematik, malah turut meningkatkan keyakinan dalam menyampaikan buah fikiran mereka secara bertulis. Daripada refleksi tidak formal yang dikumpulkan melalui soal jawab dan pemerhatian lisan, majoriti murid dilihat lebih peka terhadap penggunaan bahasa yang betul selepas aktiviti dijalankan. Ini menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran yang digunakan adalah relevan, berkesan dan mampu mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan. Secara keseluruhannya, objektif yang ingin dicapai oleh guru dalam menerapkan pelaksanaan ini adalah berkesan secara menyeluruh. Seterusnya untuk kesimpulan. Kesimpulannya, analisis terhadap RPH ini memperlihatkan satu contoh amalan PDPC yang berkesan dan responsif terhadap keperluan murid. Pendekatan yang digunakan jelas memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran menulis secara holistik selari dengan kehendak kurikulum standard sekolah rendah dan aspirasi pendidikan abad ke-21. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti kekurangan aktiviti pengayaan dan refleksi guru yang tidak lengkap, RPH ini tetap menunjukkan kekuatan dari segi penyusunan aktiviti, keberkesanan strategi pengajaran dan pemilihan tema yang dekat dengan realiti kehidupan setiap murid. Aktiviti seperti melukis dan menulis secara bersepadu terbukti mampu merangsang pemikiran kreatif dan membina kemahiran berbahasa dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Lebih penting lagi, analisis ini membuka ruang kepada guru untuk terus menambah baik amalan pengajaran pengajaran melalui inovasi, teknologi dan pembezaan tugasan. Ini menunjukkan bahawa dengan perancangan yang rapi dan pendekatan yang bersesuaian, kemahiran menulis boleh diperkukuhkan dalam kalangan murid dengan lebih berkesan. Justru RPH ini bukan sahaja relevan untuk kelas tahun 5, tetapi boleh dijadikan rujukan atau dimodifikasi untuk pelbagai tahap dengan konteks pembelajaran lain yang berfokuskan penulisan dan penghasilan idea secara kreatif. Kemudian analisis ini segala hasil kerja kami telah disokong oleh beberapa sumber yang relevan dan sahih, termasuk dokumen kurikulum rasmi dan bahan rujukan pendidikan terkini. Seperti yang anda boleh lihat, antaranya ialah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu tahun 5 KPM 2017. Yang kedua, panduan pelaksanaan PDPC abad ke-21 daripada PPK 2018. Yang ketiga, strategi pengajaran bahasa Melayu daripada Nur Aini Idris 2019. Yang keempat, kaedah mengajar bahasa Melayu daripada Muhammad Rashid Mat Idris 2010. Dan video animasi dunia Air Tawar
yang kami dapatkan daripada YouTube pada tahun 2024. Dan kemudian terakhir sekali iaitu RPH asal yang kami dapati daripada RPH asal iaitu RPH Ahad minggu 5 dan 6 yang kami dapati daripada guru-guru yang telah kami cari. Sumber-sumber ini telah membantu kami dalam membina analisis yang lebih mendalam dan berfakta, di mana analisis kami ini lebih lebih terjaga dan lebih terbaik. Sekian sahaja pembentangan kami yang mengupas secara mendalam analisis terhadap rancangan pengajaran harian atau lebih dikenali sebagai RPH bagi kemahiran menulis tahun 5 yang bertemakan Komuniti Sahabat. Diharapkan pembentangan ini telah memberi gambaran yang jelas tentang kekuatan, cabaran serta potensi penambahbaikan dalam merancang dan melaksanakan PDPC yang lebih efektif dan berkesan. Analisis seperti ini penting bukan sahaja untuk tujuan penilaian tetapi juga sebagai satu cerminan kepada keupayaan guru menyesuaikan strategi pengajaran dengan keperluan murid dan kehendak kurikulum semasa. Ia juga mengingatkan kita bahawa proses pengajaran bukanlah satu bentuk rutin semata-mata, tetapi satu seni yang memerlukan kreativiti, kepekaan dan kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki. Kami amat berharap dapatan ini dapat dijadikan panduan dan inspirasi oleh setiap pendidik lain dalam memperkukuhkan amalan PDPC, khususnya dalam kemahiran menulis yang sering dianggap mencabar. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berpusatkan murid dan berasaskan konteks dunia sebenar, kita mampu melahirkan penulis muda yang bukan sahaja mahir tetapi juga yakin dengan kreativiti mereka sendiri. Terima kasih atas pemerhatian anda yang diberikan sepanjang pembentangan pada kali ini. Sekiranya terdapat sebarang kesalahan, kami amat berpuas hati untuk memohon maaf. Dan sekiranya terdapat sebarang soalan atau cadangan atau perkongsian pengalaman, kami amat mengalu-alukan. Sekian, terima kasih dan salam hormat daripada kumpulan.